FNN Pagi Zaya mentemankan Ana Mahazan, FBI bersama dengan Ustaz Izmir Faris. Tersasul pula saya kat situ ya. Kita nak bercerita mengenai sahabat baginda Abu Bakar As-Siddiq. Betul ya. Dan kita nak tahu lebih lanjut lagi. Kami ni tahu sikit-sikit je Ustaz. Tapi siapakah sebenarnya Saidina Abu Bakar As-Siddiq dengan gelarannya tu Masya Allah. Silakan Al-Fadil. Baik, terima kasih. Kita biasa dengar nama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni antara yang paling rapat dengan Nabi SAW. Dan beza umurnya dengan Nabi pun tak jauh. 2 tahun je bezanya. Maknanya kalau Nabi dilantik menjadi Nabi Rasul 40 tahun, Abu Bakar 38. Semuda sikit 2 tahun daripada Nabi. Dan Abu Bakar tu bukan nama dia. Nama betul dia, kalau ada my card lah macam tu namanya adalah Abdullah. Bapa dia nama Osman, Abdullah bin Osman. Cuma Abdullah ni dia tak adalah pakai. Kalau kita tanya pada pendengar-pendengar ni kan, siapa Abdullah bin Osman? Semua orang terpinga-pinga nak tanya siapa lah Abdullah bin Osman ni kan. Ka'bah tu bukan? Abdul Ka'bah sebelum beriman. Sebelum dia beriman dengan Nabi, namanya adalah Abdul Ka'bah. Tetapi Nabi minta tukarkan kerana ada unsur-unsur kesyirikan. Maknanya Abdul Ka'bah ni hamba kepada Ka'bah. So tak boleh. So bila dia dah beriman dengan Nabi, maka dia kena tukar namanya menjadi Abdullah. Sebab ada sahabat-sahabat Nabi yang namanya Abdul Syams, hamba matahari, Abdul Uzza, hamba kepada berhala Uzza. Semua Nabi minta tukar sebab ada unsur-unsur kesyirikan. Tapi kalau nama sahabat yang tak ada kesyirikan, Nabi tak minta tukar. Osman antaranya. Osman bin Affan. Zaman jahiliyah pun namanya Osman, zaman Islam pun namanya Osman juga. Cuma nama betul dia adalah Abdullah bin Osman, ataupun nama dia adalah Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Jadi Abu Bakar ni mana datangnya? Abu Bakar ni dia pasal Abu ni bapa, Bakar ni adalah satu dia punya keseronokan, kecintaan dia kepada anak unta muda. Ada orang kata dia ni adalah bapa kepada anak gadis. Bakrun bukan gadis, Bikrun baru gadis. Jadi beza sikit tu. Abu Bakar dia bukan bapa kepada anak gadis sebab anak dia ada 6 orang. Nanti kita akan cerita sikit tentang salah silah keluarga dia. Cuma Abu Bakar ini dia adalah gelaran kepada dia antara orang yang sentiasa menjaga anak unta yang muda, dan ada yang juga mengatakan bahawa dia adalah orang yang pakar juga dalam menunggang unta ataupun membawa unta. Setiap daripada unta tu dia memang pakar lah. Sebab tu digelarkan sebagai Abu Bakar. Gelaran yang kedua Abu Bakar ialah Atiq. Juga Nabi SAW pernah sebutkan juga tentang satu orang laki-laki yang dilepaskan daripada api neraka Allah. Atiqum minan nar, mana falyanzur ila Abu Bakrin. Maka hendaklah dilihat Abu Bakar As-Siddiq. So Abu Bakar adalah gelarannya Atiq. Dan paling popular Abu Bakar gelarannya adalah Abang Faizal sebut tadi, As-Siddiq. As-Siddiq ini kerana dia membenarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika mana semua orang tidak mempercayai Nabi, dan malah ada yang di kalangan para sahabat Islam sendiri rasa keraguan di situ, sehingga menyebabkan mereka beriman kerana Abu Bakar antara orang yang mengatakan betul. Kalau itu yang dia kata, maka betul lah dia. In kana qala laqad sadaq. Kalau itu yang Nabi kata betul. Mana orang kata cepat betul kau percaya Abu Bakar, lebih daripada itu pun aku percaya, kata Abu Bakar. So itu gelaran Abu Bakar yang paling popular adalah As-Siddiq. Dan Abu Bakar ni dia ada 4 orang isteri. Pertama, isterinya nama adalah Qutailah binti Abdul Uzza. So Qutailah ni lahirkan 2 orang anak untuk Abu Bakar. Pertama adalah Asma, kedua adalah Abdullah. Dua-dua ni popular dan dua-dua ni terlibat dalam hijrah Nabi. Masya-Allah. Isteri kedua Abu Bakar namanya adalah Ummu Rumman. Ini juga popular kerana dia melahirkan 2 orang anak, Abdul Rahman bin Abu Bakar dan juga Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang ketiga. Isteri ketiga Abu Bakar namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais ni adalah bekas isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Lahir seorang anak nama Muhammad. Isteri yang keempat Abu Bakar namanya adalah Habibah binti Kharijah bin Zaid. Kharijah bin Zaid, bukan Khadijah. Kharijah bin Zaid ni adalah saudara yang Nabi persaudarakan Abu Bakar dengan dia ketika Nabi sampai di Madinah. So dia kahwin dengan anak Kharijah tu namanya Habibah. Dapat seorang anak nama Ummu Kulsum. Tapi sayang Abu Bakar tak sempat jumpa anak ni sebab dia meninggal dulu. Maknanya dah 13 hijrah lah, dah meninggal. Kemudian lahirlah Ummu Kulsum itu. Jadi ini antara yang paling kita panggil sebagai pengenalan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia adalah orang yang paling disayangi Nabi kerana pernah ditanya oleh Amr bin Al-As. Dia kata, ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ilaik, siapa yang paling kau sayang ya Rasulullah? Nabi kata Aisyah. Minar rijal, daripada kalangan laki-laki, abuha, bapa dia. So bapa Aisyah adalah
Abu Bakar As-Siddiq. So Abu Bakar adalah orang yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustaz, kita nak tanya juga bagaimana sebenarnya Saidina Abu Bakar ni menguruskan situasi selepas kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan? Kalau kita tengok tentang kewafatan Rasulullah ni ialah satu peristiwa yang menggegarkan hati para sahabat. Sebab Nabi SAW adalah kekasih mereka. Apa saja berlaku pun mereka akan dahulukan Nabi SAW. Tapi berlakunya peristiwa kewafatan Nabi ditakdirkan Abu Bakar tak ada dekat situ. Sebab berlakunya kewafatan Nabi berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan orang yang mula-mula sekali dapat tahu, ya pastinya Aisyah lah, pasal Nabi SAW dia wafat di atas ribaan Aisyah. Tetapi sahabat-sahabat kanan Nabi ni biasanya dia akan pergi menziarahi rumah Aisyah untuk tengok Nabi SAW. Dan waktu turn Mughirah bin Syu'bah dan juga Saidina Umar Al-Khattab nak pergi tengok dan ziarah Nabi, so mereka masuk ke dalam. Dan bila masuk ke dalam, mereka tengok bahawa Nabi sedang berada di ribaan Aisyah. Umar kata, Nabi tengah tidur tu. Tapi bila Mughirah tengok, itu bukan macam orang tidur. Dia kata bahawa Rasulullah wafat tu. So itu yang menyebabkan Umar jadi tak percaya. So itu yang dia keluar daripada rumah tu dan pergi ke Madinah, pergi ke masjid sebelah aja. Pergi ke masjid dan dia macam tak boleh terima hakikat bahawa Nabi SAW telah pun wafat. Pada waktu itulah dia keluarkan pedang. Dia kata, siapa yang aku dengar bahawa Nabi wafat, aku pancung leher dia. Dan waktu ni Abu Bakar tak ada. Abu Bakar ditakdirkan dia pergi ke kota. Ada riwayat dia pergi rumah kepada isteri dia lah, sebab dia tengok pada waktu itu, pada pagi tu Nabi sehat. Sebab Nabi SAW selak pagi tu, subuh tu Nabi selak tirai. Nabi lihat keseluruhan para sahabat yang ada di masjid dan Nabi lontarkan senyuman yang paling manis pada waktu itu. Dan sahabat kata, kami tak pernah tengok pun Nabi senyum semanis itu, melainkan pagi itu saja. Rupanya itu senyuman terakhir Nabi. Selepas waktu duha tu Nabi wafat. Jadi bila dalam keadaan kekecohan begitu, sebab yang paling utama pada waktu itu adalah Umar Al-Khattab. Bukan tak ada, Umar akan menjadi satu rujukan. So bila Umar tak diam, Umar tak boleh terima hakikat. So ramai lagi di kalangan para sahabat juga yang tak boleh terima hakikat. So mereka ada yang tebus mak dan ayah dia, ya Allah tebuslah mak dan ayah aku, janji Rasulullah hidup balik, ya Allah, macam-macam. So sampailah dalam keadaan suasana yang sangat genting, Abu Bakar balik. Bila Abu Bakar balik, orang tanya pada Abu Bakar, dia kata, dia bagi tahu pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Rasulullah telah wafat. So Abu Bakar mestilah terkejut. Abu Bakar juga adalah kekasih Nabi SAW. Dan juga bila mana dia tengok keadaan yang sangat genting di masjid, dia biarkan dulu dan dia pergi ke rumah anak dia Aisyah. Dan dia masuk untuk dipastikan betul ataupun tidak Rasulullah telah pun wafat. Maka dia pun lihat dan menangis. Dan ada ayat yang panjang yang nak Abu Bakar sebutkan kepada Nabi SAW. Sewaktu engkau hidup baik, sewaktu engkau mati pun baik, ya Rasulullah. Dan last kali ending dia, Abu Bakar kucup dahi Nabi SAW. Ni sunnah. Dan ini adalah Nabi SAW juga buat ketika Nabi hidup, dan Nabi telah mengucup dahi Uthman ibn Maz'un tahun 2 Hijrah ketika dia meninggal. Jadi Abu Bakar buat pada Nabi SAW. Dan Abu Bakar terpaksa tinggalkan dulu Nabi untuk menenangkan para sahabat di luar. Dan Abu Bakar bila tengok Umar dalam keadaan yang tak diam begitu, Abu Bakar kata, wahai Umar, duduk, diam. Tapi orang semua dalam keadaan merujukkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun naik di atas mimbar. Abu Bakar kata, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, siapa yang sembah Muhammad, ketahui Muhammad mati dah. Nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ni adalah manusia juga. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Siapa yang sembah Allah, Allah hidup kekal buat selama-lamanya, tak akan mati. Dan dia bacakan surah Ali Imran ayat 144. Kata Abdullah bin Abbas yang riwayatkan hadis ini, seolah-olah para sahabat baru teringat ada ayat ini dalam Al-Quran. Padahal ayat ini turun 3 Hijrah semasa peperangan Uhud. Allah kata, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum wa may yanqalib ala aqibayhi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Kata Allah, tidaklah Muhammad itu hanyalah seorang rasul yang sama macam rasul-rasul terdahulu. Ni ayat memang bagi tahu bahawa Allah bagi tahu memang Nabi akan wafat. Sebab ketika turun ayat tu, mana Nabi-Nabi terdahulu? Sama je. Nabi macam Nabi-Nabi terdahulu. Mana Nabi Musa? Musa dah meninggal. Mana Musa dah wafat. Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua dah wafat. So maknanya Nabi sama macam Nabi-Nabi terdahulu. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Adakah Nabi Muhammad itu akan mati ataupun dibunuh oleh musuh, kamu nak patah balik kepada agama yang lama? Kata Abu Bakar dalam Quran tu. Maka kata Allah, siapa yang nak patah balik kepada agama yang lama, maka silakan, sikit pun tidak memudaratkan Allah. So mereka, kata Abdullah bin Abbas, yang mendengar ayat ini,
mereka jatuh tersungkur, termasuk Umar Al-Khattab, seolah-olah mereka baru boleh terima hakikat bahawa Nabi SAW telah pun wafat. Dan itulah peranan Abu Bakar ketika mana mendengar peristiwa kewafatan Nabi yang berlaku tahun 11 Hijrah 12 Rabiul Awal. Seorang yang cukup tenang Ustaz, dan membenarkan segala apa yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berlaku kekecohan tadi Ustaz dah beritahu kewafatan baginda Rasulullah, baginda Abu Bakar lah yang memberikan ketenangan kepada semua. Dan apabila pelantikan untuk sesiapa yang nak menggantikan Rasulullah itu, ada berlaku sedikit kekecohan boleh Ustaz ceritakan? Perbincangan lah, sikit kekecohan perbincangan mereka sebenarnya. Baik, Nabi SAW wafat hari Isnin 12 Rabiul Awal, tapi Nabi tak dimakamkan hari Isnin. Sebab pengurusan jenazah Rasulullah tidak ada siapa-siapa yang boleh uruskan, melainkan mesti ada dalil. Sebab tak siapa yang nak uruskan jenazah Rasulullah, siapa yang nak mandikan, nak dikebumikan di mana. So mereka terpaksa tanya para sahabat yang pernah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ada yang riwayat kata Nabi wafat hari Isnin dan dimakamkan hari Rabu. Okey, maknanya 2-3 hari begitu, macam-macamlah peristiwa ataupun perkara yang mereka kena cari dalil, nak dimakamkan di mana, siapa nak uruskan, siapa nak turun diang untuk nak turun jenazah Rasulullah. Ketika mana 3 hari itu, hari Isnin, Selasa ataupun Rabu begitu, terdengar satu berita sahabat-sahabat Ansar yang sedang berada di Saqifah Bani Sa'idah. Biasa kalau kita pergi ke Madinah, Abang Faizal pun memang biasa pergi ke Madinah, biasa Mutaif akan bawa pergi ke Saqifah. Tapi sekarang ni tak ada lah. Saqifah tu dah habis dah hancur dah. Dah dimusnahkan dan dia menjadi satu tempat yang kosong saja. Dulu ada taman, bustan. So kita boleh duduk dalam, kita boleh cerita tentang peristiwa ni. Itu nama dia Saqifah Bani Sa'idah. Dan Saqifah Bani Sa'idah ni adalah satu tempat di mana rumah Sa'ad bin Ubadah. Mereka sahabat-sahabat Ansar, pada permulaannya mereka nak lantik Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah pertama. Sebab mereka rasa mereka lebih layak. Dan perbincangan tu tak melibatkan orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin ialah orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Orang Ansar ialah orang yang duduk di Madinah membantu orang berhijrah. So kenapa mereka rasa bahawa mereka ni layak untuk menjadi khalifah pertama? Sebab dalam hadis dan Nabi SAW sebutkan banyak kelebihan-kelebihan Ansar. Sampai Nabi sebutkan ketika 5 hari nak wafat, 6 hari nak wafat, Nabi kata sayang Ansar, jangan tinggalkan Ansar. Nanti bila Islam berkembang, nanti dalam keadaan Ansar ni akan mengecil. Nanti Islam akan kembang, Ansar ni tak ada lagi dah. Sayang Ansar. Dan ada satu riwayat Nabi sebutkan, siapa yang sayang Ansar, Allah sayang dia. Siapa yang benci Ansar, Allah benci dia. So mereka telah menganggap bahawa mereka lebih layak untuk menjadi khalifah. Cerita ni sampai kepada Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah Al-Jarrah di masjid yang sedang menguruskan jenazah Rasulullah. Dan mereka kata tak boleh biarkan, sebab kami juga adalah sahabat Nabi. So mereka pergi ke Saqifah Bani Sa'idah. Tak jauh pun, di masjid Nabi tu, di Raudah tu. Sekarang ni di Raudah, di makam Nabi, pergi ke belakang. So tak jauh pun. So dalam perjalanan tu yang ada Abu Bakar, Umar Al-Khattab dan juga Abu Ubaidah Al-Jarrah. So bila mereka duduk di sana, sampai di sana, mereka tanya, kenapa tak ajak kami untuk bincang siapa nak jadi khalifah? Jadi mereka kata tadilah, sebab kami rasa kami yang lebih layak. Tak, Abu Bakar sampaikan satu hadis saja. Abu Bakar kata, Al-a'immatu min Quraishin. Nabi kata yang paling layak untuk menjadi pemimpin adalah daripada kalangan Quraisy. Quraisy adalah orang Muhajirin lah, orang Mekah. Dan bila Abu Bakar kata macam tu, semua orang terdiam. So, semua orang kenal Abu Bakar, takkan Abu Bakar nak menipu untuk kepentingan diri dia. Dan Abu Bakar pun sebenarnya bukan dia nak mengatakan begitu supaya orang lantik dia. Tak. Cuma dia sampaikan benda benar yang bahawa dia katakan, Nabi kata yang paling layak untuk jadi pemimpin adalah daripada kalangan Quraisy. Cuma dia sebutkan nama antaranya Umar Al-Khattab. Lantiklah mereka ni. Mereka ni antara orang-orang yang baik. Dan akhirnya mereka kata tak perlulah, aku rasa lebih baik kita lantik setiap daripada kalangan kita ada satu khalifah. Muhajirin satu, Ansar satu. Umar kata kalau ada 2 khalifah aku pancung seorang. Tak boleh. Dalam satu negara, dalam satu pentadbiran tak boleh ada 2 kepala. Pasti akan bergaduh. Dan Abu Bakar bila mana dalam keadaan begitu, Zaid bin Sabit antaranya. Zaid bin Sabit ni orang Ansar. Dan Zaid bin Sabit tidak adalah kita panggil sebagai diberikan upah ke untuk backup siapa-siapa, tak ada. Cuma Zaid bin Sabit kata, wahai sahabatku sekalian, sahabat Ansar, sahabat Muhajirin, kita orang Ansar. Yang mana kita digelarkan pun sebagai Ansar. Allah yang sebut dalam Al-Quran, minal muhajirin wal ansar. Ansar ni maksudnya penolong. Maknanya kita, macam mana Nabi datang ke Madinah untuk kita bantu Nabi, tolong Nabi, begitu jugalah kita bantu setiap khalifah yang ada. So kita tak perlu jadi khalifah, kata Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni bukan orang Muhajirin, orang Ansar. So dia rela je kalau siapa-siapa jadi khalifah, termasuklah orang-orang Muhajirin. Cuma bila mana dah dengar begitu, Umar Al-Khattab bangun. Maka Umar Al-Khattab kata, okey, sekarang duduk, sekarang ni biar aku yang hujah, kau orang dengar. Kata Umar Al-Khattab, alastum ta'lamuna anna Rasulullah qad amara Abu Bakrin ayyusalli bin nas.
Umar kata, bukankah kamu sendiri tahu bahawa Nabi yang melantik Abu Bakar sebelum dia wafat untuk menjadi imam kepada seluruh orang yang mana dalam keadaan di masjid itu, Nabi sendiri yang lantik Abu Bakar untuk menjadi imam. 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi tak lagi masjid dah. Isyak, sembahyang Isyak Nabi pengsan. Kemudian Nabi nak bangun lagi, pengsan lagi. 3 kali Nabi pengsan dan Nabi kata panggil Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dilantik untuk menjadi imam sehinggalah Nabi wafat. Maksudnya 5 hari Nabi menjadi imam kepada Nabi dan juga para sahabat. Dan pada waktu itu kata Umar Al-Khattab, fa ayyukum tatibu nafsahu ay yataqaddama Abu Bakrin. Siapa di kalangan kamu ni semua yang boleh mendahului Abu Bakar? Sedangkan perintah melantik imam tu adalah Nabi. Siapa di kalangan kamu yang boleh mendahului Abu Bakar? Itu isyarat, walaupun Nabi tak bagi tahu, Abu Bakar kamu jadi khalifah lepas aku mati. Tak ada. Tapi isyarat yang paling kuat ialah bila mana Abu Bakar dilantik oleh Nabi menjadi imam, maka kata Umar Al-Khattab, dia antara orang yang layak untuk menjadi khalifah. Maka mereka semua di Saqifah bersedang angkat tangan. Mereka kata, na'udzubillahi anna taqaddama Abu Bakar. Kami lindung daripada Allah untuk menandingi Abu Bakar As-Siddiq. So mereka pun setuju untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Islam yang pertama. Tapi itu tak rasmi. Rasminya setelah mana Nabi selesai dikebumikan, dimakamkan, barulah ada kata-kata daripada Abu Bakar, speech yang pertama dia sebagai khalifah Islam yang memerintah selama 2 tahun lebih. Sebelum teruskan Ustaz, ada satu ketika itu, siapakah Nabi, Nabi ditanya, siapakah Nabi yang akan menggantikan kamu? Tak, Nabi beritahu Saidina Umar. Okey. Kalau ada Nabi selepas aku, engkau lah orangnya. Tetapi kenapa pada masa itu Nabi tak sebut Abu Bakar? Okey. Yang tu ada satu riwayat yang mungkar, satu riwayat ialah hasan. Satu riwayat yang mungkar, saya ambil yang mungkar dulu. Hadis ni tak boleh pakai. Maknanya riwayat yang mungkar ini kata Nabi SAW, kalau aku tidak dibangkitkan menjadi Nabi, maka Umar orangnya. Sayyidina Umar Al-Khattab. Hadis tu mungkar, tak boleh pakai. Tapi ada hadis yang hasan yang mana Nabi sebutkan, kalaulah ada lagi Nabi setelah aku, Umar orangnya. So Umar ni dia bukan maksudnya Nabi nak suruhkan dia jadi Nabi, bukan. Tapi riwayat itu adalah riwayat yang hasan. Maksudnya boleh menjadikan hujah tapi tak sekuat riwayat yang sahih. Jadi bila mana Nabi sebutkan kenapa Umar Al-Khattab boleh menjadi Nabi, bukan jadi Nabi tapi dia punya ciri-ciri dia tu sebagai seorang Nabi, masa dia cerdik. Umar Al-Khattab ni Faruq, kita cerita sikit pasal Umar kan. Umar Al-Khattab ni adalah Al-Faruq yang mana pembeza di antara hak dan juga batil. So bila Nabi katakan juga dalam satu riwayat yang lain, kalau Umar lalu satu lorong, syaitan tak berani lalu lorong tu. Maknanya Umar lalu, syaitan tahu Umar lalu situ, dia tak lalu. Bukan sebab Umar garang. Sebab kalau Umar garang, isteri kita lagi garang. Betul. Tapi syaitan tak lari pun, dia mengiring je sama. Kan? Tapi dia sebab takwanya tinggi. Sebab siapa yang takwanya tinggi, maka Allah akan biarkan syaitan jauh daripada dia. Okey, kenapa tak dijadikan sebagai hujah Umar Al-Khattab antara yang menjadi khalifah pertama? Sebab riwayat yang paling kuat adalah Abu Bakar As-Siddiq yang dilantik menjadi imam. Itu dipanggil sebagai mutawatir, keseluruhan sahabat dengar. Semua orang tahu. So itu adalah lebih tinggi. Dan Abu Bakar pun tak adalah kata Umar, bagi Umar yang layak. Dia ada kata begitu, tapi bila dia dengar juga hujahan itu, dia boleh terima. Cuma bila mana dia dah dilantik menjadi khalifah pertama, ni yang paling best ni yang kita nak dapat. Contohnya hari ni kalau kita dah dapat jawatan yang tinggi-tinggi contohnya kan, gunakan kata-kata ini. Dan kata-kata ini juga dipakai oleh Umar bin Abdul Aziz. Siapa dia Umar bin Abdul Aziz? Cicit kepada Umar Al-Khattab. 4 generasi. Jauh lah tu, nanti kita cerita pasal Umar bin Abdul Aziz. Cuma bila mana Abu Bakar As-Siddiq dah dilantik menjadi khalifah yang pertama sekali diucapkan bahawa, ni panjang, tapi pertama sekali dia kata, walaupun aku dilantik menjadi khalifah, tetapi bukan aku yang paling baik di kalangan kamu. Siapa yang boleh cakap macam ni? Payah. Hebat Kita kalau orang lantik kita see the leg lah. Betul lah. Orang lantik kita kan, macam orang Faizal kan, see the leg lah, tengok kaki orang Faizal macam. Korang tak layak. Tak layak kan. Kita ni tak sampailah tahap sahabat. Ya, betul. Tapi sebab bila dia katakan begitu, dia memberikan satu impak kepada kita. Walaupun dia dilantik menjadi sebagai seorang khalifah yang pertama, dia tahu bukan dia yang terbaik, ada lagi yang terbaik. Cuma dia nak cuba merendahkan diri dia. Dan di hujung dia punya speech tu, sebab saya nak ambil yang belakang tu sebab panjang. Di belakang tu dia kata, ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Taat pada aku selagi mana aku taat pada Allah dan Rasul. Dan kalau kau lihat aku telah ingkar pada Allah dan Rasul, tinggalkan aku. Ini kata-kata macam mana kita nak dapat kan? Yang ini kalau kita, contohlah saya copy paste lah apa yang Abu Bakar buat. Bila orang tegur kita kesalahan kita boleh terima?
Tak boleh. Belum tentu. So bila kau kata bahawa taatlah pada aku selagi aku taat pada Allah dan Rasul, kalau aku dah kau tengok aku ingkar pada Allah dan Rasul, kau jangan ikut aku lagi. Jangan taat pada aku lagi. Kita mungkin boleh copy paste apa yang Abu Bakar sebut. Tapi bila kita buat salah, orang lain tegur kita tak boleh terima. Bukankah kau dulu kata kalau kau dah jauh daripada Allah kau tegur kau, bila kau dah jauh pada Rasul kau tegur kau, tapi bila orang tegur kau tak boleh terima. Bermaksud kau pura-pura je bila dengar ucapan ni. Atau bila kau bercakap ucapan ini. Ucapan ni dia memberikan inspirasi kepada kita supaya orang-orang yang dalam keadaan dia ada jawatan, tak kiralah jawatan tinggi ke, jawatan rendah ke, kita sebagai ketua keluarga ke, semuanya itu ada peranan masing-masing. Kalau kata dia menggunakan peranan itu, maka dia tahu selagi mana dia salah, ada orang boleh tegur dia. Kalau dia dalam keadaan yang tak salah, orang akan taat pada dia, termasuklah siapa pun kita, daripada setinggi-tinggi jawatan sehingga serendah-rendah jawatan. Itu Abu Bakar dalam peranan dia, barulah dia buat satu pemerintahan yang luar biasa. Walaupun tempoh 2 tahun, ada benda yang banyak berlaku ketika dia memerintah Islam ketika itu. Antara yang berlaku tu boleh Ustaz? Boleh. Okey, naik saja menjadi khalifah Islam yang pertama. Bila Nabi wafat, orang dah mula tak beriman dengan Islam lagi. Ada kelompok-kelompok ni tahun 11 Hijrah sebab dia 11 Nabi wafat, dia terus naik. 12 Hijrah, 13 Hijrah Abu Bakar pula wafat. Tahun 11 Hijrah bila Abu Bakar dilantik saja menjadi khalifah Islam yang pertama, orang dah mula murtad, ridah dia panggil. Orang yang dalam keadaan tak nak beriman kepada Nabi SAW. Sebab Abu Bakar terpaksa tempuh 3 golongan. Ketika mana 11 Hijrah itu. Pertama, dia terpaksa tempuh golongan-golongan yang murtad. Mana orang tak mau beriman lagi dengan Nabi. Pasal apa orang kata? Pasal Nabi dah tak ada, apa kita nak beriman lagi? Takkan kami nak beriman dengan kau, wahai Abu Bakar? Dia tak mau. Maknanya orang ini memang daripada dulu berpura-pura lah. Dan yang keduanya, Abu Bakar terpaksa tempuh golongan yang tidak mahu membayar zakat. Dan ada yang menyeleweng zakat. Duit-duit zakat semua diseleweng. Dan golongan yang ketiga, Abu Bakar terpaksa tempuh golongan-golongan Nabi palsu. Nabi palsu ni bukan seorang, malah 3 orang yang ada pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pertama disebutkan namanya Sulaibah, ataupun dia ada sebutan nama Sulaihah. Yang kedua namanya Sajjah ataupun Sajjad. Sajjah ni perempuan tau. Dia mengaku diri sebagai Nabi palsu. Tapi kedua-duanya ini, Sulaihah dan juga Sajjah ini, zaman Omar nanti dia bertaubat pada Allah. So jangan kecam dululah. Memang dia ada buat kesalahan, tapi dia dah lari. Zaman Abu Bakar dia berperang dengan Sulaihah dan juga Sajjah, dia lari naik ke Syam, dia lari pergi naik ke Parsi. Zaman Omar Al-Khattab dia beriman balik, dia bertaubat kepada Allah. Cuma yang ketiga ni je yang paling masyhur dan popular, iaitulah yang digelarkan sebagai nama dia adalah Musailamah Al-Kadzab. Nama betul dia adalah Musailamah bin Habib Al-Hanafi. Dia adalah Bani Hanafi. Jadi dia bukan mengaku diri sebagai Nabi di zaman Abu Bakar. Zaman Nabi sendiri dia dah mengaku dah. So Nabi ketika mana dia ada di Madinah 9 Hijrah, dia dah mengaku diri sebagai Nabi. Dan dia siap tulis surat untuk Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata min Musailamatal Rasulillah ila Muhammadir Rasulillah. Dia mengaku Nabi Rasul, dia mengaku dia juga Rasul. Dia kata, wahai Muhammad, Rasulullah, kita ni sebab dah banyak pengikut, jom kita combinekan pengikut kita bahagikan harta ni sama rata. So Musailamah Al-Kadzab ni mengaku diri sebagai Nabi, dan Nabi isytiharkan perang kepada dia, sehinggalah Nabi tak sempat nak memerangi dia sehabis-habisnya. Nabi sakit, jatuh, meninggal. Dan disambung oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab ini pada peperangan yang dipanggil sebagai Perang Al-Yamamah. So dalam Perang Al-Yamamah ini berlaku di Najd ataupun di Hadikatul Maut, yang mana Musailamah Al-Kadzab dibunuh oleh pembunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, Wahsy bin Harbin. So dia masuk Islam, dia menyesal sebab dia bunuh pakcik kesayangan Nabi. Hamzah ni pun tak jauh beza umur Nabi, 2 tahun je atas. Jadi dia kata dia nak balas balik jasa ataupun dia nak balas balik kesalahan dia. Dia kata, aku nak buat macam mana aku bunuh Hamzah, aku bunuh macam mana aku bunuh Musailamah Al-Kadzab. Dengan tombak dia pun matikan ataupun dibunuh Musailamah Al-Kadzab di Najd ataupun di Hadikatul Maut. Kita dah dengar tadi pentadbiran Abu Bakar untuk tahun yang pertama. Dan pada Hijrah 11 Hijrah terbalik. Okey, seterusnya macam mana Ustaz? Mungkin boleh sambung sikit. Okey, baik. Bila 11 Hijrah, sebab Abu Bakar ni dia perintah antara yang paling singkat. Sebab di kalangan Khulafa' Ar-Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Bakar perintah 2 tahun lebih saja. So nak katakan dia buat pengubahan ataupun perubahan dalam pentadbiran Islam memang tak boleh buat lah, pasal benda tu singkat. Dan bila sebut tentang Abu Bakar ni, dia sebagai pencetus saja. Dia sebagai pencetus sahaja yang menyebabkan Rom dan Parsi jatuh. Tahun 11 Hijrah bila selesai dah tentang dalaman. Sebab Abu Bakar ni bukan tak ada hasrat untuk nak pergi kembangkan Islam di luar. Sebab dia pun sendiri dengar antara yang Nabi sebutkan nanti Rom akan jatuh, Parsi akan jatuh. Sebab selepas daripada Nabi wafat,
Rom dan Parsi masih lagi berkuasa. Dua kuasa besar dunia adalah Rom dan Parsi. Rom ni di belah Syam. Syam ni bukanlah Syria saja. Syam ni adalah Syria, Lebanon, Jordan, Palestin. Dan Parsi juga antara yang memegang kuasa dunia di belah-belah Kufah ataupun Basrah. Sekarang ni Iraq ataupun Iran. So bila Abu Bakar naik, dia ada hasrat untuk mengembangkan Islam keluar, cuma dia terpaksa betulkan dalaman dulu. Macam mana kalau kata dia nak betulkan di luar tapi dalaman tak betul? So tu yang tahun 11 Hijrah dia betulkan banyak di dalam negeri Madinah itu, sehingga dah selesai dah, barulah dia buat penghantaran untuk pergi ke negara-negara luar. Tahun 12 Hijrah, tahun berikutnya, dihantarkan Khalid Al-Walid dan juga pembantunya Musanna bin Harisah untuk pergi ke Parsi. Tapi bukanlah di dalam Parsi itu sendiri, dia di border Parsi untuk pergi buat satu dakwah di sana lah, misi di sana. Sebab Islam bukan terus tiba-tiba nak datang serang tak. Islam caranya adalah datang satu ke negara dan mesti dakwah aslim taslam. Kau masuk Islam kau selamat. Tak nak masuk Islam ikut kau lah, tapi jizyah bayar. Tak nak masuk jizyah kau lawan juga, maka baru berperang. Itu yang berlaku. Dan sepanjang 12 Hijrah itu, setahun tu, Abu Bakar telah pun mengutuskan Khalid Al-Walid untuk berperang sebanyak 10 peperangan. 10 peperangan ini majoriti Islam menang dekat sana. Cuma dia bukanlah peperangan-peperangan besar. Dia dipanggil Sariyah yang kecil. Peperangan-peperangan kecil. Cuma bila tahun berikutnya 13 Hijrah, ni tahun yang terakhir Abu Bakar As-Siddiq hidup, dan Abu Bakar telah mengutuskan satu ketenteraan yang besar yang diketuai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah diperintahkan Abu Bakar membawa 24,000 tentera untuk pergi ke Yarmouk. Popular. Ini dipanggil sebagai Perang Yarmouk. Perang Yarmouk ini adalah perang yang menjatuhkan Rom secara totally. Walaupun bukan kesemuanya, tapi totally itu habis dah. Mereka antara yang menjadi ketua Rom pada waktu itu adalah Hercules. Kita dengar tengok cerita Hercules kan? Dia Nabi pernah tulis surat untuk Hercules. Kan? Min Muhammadin ila Hercules. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Hercules. Tapi Hercules dia tak nak. Dia tak nak terima Islam. Tu yang Abu Bakar utuskan untuk pergi ke sana, dakwah dulu, duduk di Yarmouk. Sebab orang Islam bila dah sampai di Yarmouk, dia ada satu macam anak sungai. Dan orang Islam diketuai oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia duduk di belakang sungai. Di sebelah sana ada satu bukit, yang mana nanti orang-orang Rom akan datang, yang dia membawa ketenteraan sebanyak 240,000. Tadi 24,000. Islam 24,000, musuh 240,000. Satu nisbah 10. Macam mana nak perang? Maka dia menggunakan tawakal kepada Allah. Abu Ubaidah Al-Jarrah tulis surat. Dia kata, wahai Abu Bakar, kami tak cukup orang. Tolong hantar lagi ketenteraan. So Abu Bakar nak hantar siapa? Mana ada siapa lagi dah dekat Madinah. Jadi Abu Bakar tulis surat kepada Khalid Al-Walid yang ada di Parsi. Kata Abu Bakar, wahai Khalid, sekarang ni kau tinggalkan Parsi, bagi Musanna bin Harisah jaga, kau bawa seberapa ramai tentera yang boleh pergi ke Syam, pergi ke Yarmouk. So Khalid Al-Walid pun terima. Dan Khalid Al-Walid dilantik Abu Bakar untuk menjadi ketua pula kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maknanya Abu Ubaidah sekarang ni ketua. Bila Abu Bakar lantik Khalid Al-Walid untuk menjadi ketua pula, maknanya dia datang sana, dia jadi ketua, Abu Ubaidah jatuh bawah. Maknanya turun bawah. So Khalid Al-Walid dibawa 9,000 tentera untuk tambah. Bayangkan ketika mana Khalid Al-Walid datang ke sana dengan 9,000 tentera, masih tak cukup tentera. 24,000 tambah 9,000 baru 33,000. Masih tak cukup. Tapi inilah namanya tawakal. Masya-Allah. Peperangan Yarmouk ni nanti dia tak berlaku zaman Abu Bakar, dia berlaku zaman Omar. Sebab ketika mana Khalid Al-Walid dah sampai, jadi dapat berita Abu Bakar telah wafat. Nanti kita advance sikit, Abu Bakar wafat kita cerita sekejap lagi. Cuba nak sebutkan bila Khalid Al-Walid sampai, dapat berita Abu Bakar wafat. So pada waktu ni bila Abu Bakar wafat, Omar naik. Omar tuliskan surat pemecatan Khalid Al-Walid untuk turunkan balik Khalid untuk naikkan balik Abu Ubaidah Al-Jarrah. So orang tertanya-tanya pasal apa jadi begitu. Sebab bila mana Khalid Al-Walid dijatuhkan, Abu Ubaidah naik. So apa pasal jadi begitu? Dan orang pun tanya pada Khalid, wahai Khalid, kau dah sampai kat sini, kau sepatutnya jadi ketua, kenapa kau masih lagi stay dekat sini? Kata Khalid, sebab dia nak teruskan juga. Kata Khalid, wallahi ini uqatilu min ajli Umar, walakin min ajli Rabbi Umar. Aku perang wallahi bukan kerana Umar, aku perang kerana Tuhan Umar. Dan Abu Bakar, Umar Al-Khattab, dia menjawab kenapa dia pecat Khalid. Sebab setiap peperangan yang Khalid lalui, semua menang, yang dia ketuai. So dia tak nak orang anggap nanti Khalid jaga, kita ada Khalid, jangan risau, kita menang. Takut pergantungan bukan pada Allah lagi dah. Tu Omar, tu hebat tu Omar tu. Dia pandang macam tu. Takut orang anggap kita ada Khalid, tak apa, kita pakai Khalid je. Pergantungan pada Allah dah hilang. So boleh jadi peperangan itu akan musnah ataupun akan kalah. Dan ketika wafatnya Abu Bakar As-Siddiq,
pada waktu itu kita akan sambung je. Alamak. Tetapi sekarang ni Ustaz, apa yang kita boleh belajar daripada sirah Abu Bakar As-Siddiq ni tentang peribadi beliau, pentadbiran beliau, perwatakan, silakan Ustaz. Okey, secara ringkas saja sebab kita nak habis dah kan. Pasal cerita Abu Bakar ni dia walaupun singkat 2 tahun memerintah, tapi banyak yang kita boleh ambil. Satu yang saya nak share adalah sifat Abu Bakar ni dia suka infak, suka menderma. Dalam peperangan terakhir Nabi dalam 9 Hijrah, perang Tabuk, Nabi minta para sahabat untuk infakkan semua harta. Ataupun bagilah harta yang berbanyak, boleh bagilah untuk peperangan tersebut. Jadi Abu Bakar dia bagi kepada Islam semua harta. Semua harta. Sampai Nabi tanya pada Abu Bakar, ma abaqaita li ahlika ya Abu Bakrin, kau tinggalkan apa untuk keluarga kau wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata, abaqaitu lahum Allah wa rasulah, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Allah. Cerita pasal Abu Bakar menginfak harta ni ada dalam surah Al-Lail. Surah Al-Lail ni cerita pasal tema infak. Dan cerita tu turun ataupun surah tu turun kerana dia merdekakan Bilal bin Rabah. So kita boleh ambil sifat Abu Bakar ni. Kalau hari ni macam saya sebut awal tadi kan, kalau Abu Bakar saja, apa yang terlintas dalam fikiran kita? Fikirlah bahawa Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling banyak infak dan tak pernah miskin pun dia. Sampai ke mati dia ada harta. Maknanya walaupun dalam keadaan dia tinggalkan hanya beberapa harta saja, tapi dia masih lagi ada harta, dan tak pernah pun kita dengar Abu Bakar duduk merempat dengan sebab dia menginfakkan semua harta dia. So hari ni kita kena infakkan harta kita. Wajibkan diri kita sehari sekali pun okey. RM1 pun tak apa, untuk jadi mudahkan kita untuk infak setiap hari. Yang kedua yang kita boleh ambil daripada Abu Bakar As-Siddiq supaya kita punya sifat ini boleh capai tahap Abu Bakar As-Siddiq ini, ialah dengan keadaan dia punya keberanian dia melindungi Nabi SAW, bagaimana dia berada di dalam Jabal Sur yang dalam keadaan menjaga Nabi SAW, dan dia menemani Nabi SAW dalam hijrah Nabi SAW. Yang ketiga, dia juga antara orang yang adil. Maksudnya kalau Nabi kata itulah, dia tak akan elakkan benda tu, tak akan buang benda tu. Nabi kata utuskan Usamah bin Zaid, tapi tak ada di peperangan tu. Abu Bakar nak juga utuskan, dan peperangan itu menang. Usamah bin Zaid menang. Jadi benda tu menyebabkan bahawa kita boleh ambil daripada sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq supaya kita boleh tak dapat semua. Kita takkan boleh jadi seperti Abu Bakar. So Abu Bakar dia punya level tinggi. Antara umat Nabi SAW yang paling tinggi martabat dia adalah Abu Bakar. Kedua Umar, ketiga Uthman, ketiga Ali, keempat Ali, kelima adalah 6 orang yang berbaki yang dijamin syurga. Keenam adalah ahli Badar, ketujuh adalah orang yang duduk di bawah pohon dalam perjanjian Hudaibiyah. Itu semua adalah martabat-martabat. Dan last, ketika mana Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan sakit 15 hari sebelum dia nak meninggal, dia demam. Dan hari yang terakhir dia tanya pada anak dia Aisyah masih ada. Dan dia kata, wahai anakku Aisyah, Rasulullah wafat hari apa? Kata Aisyah, wafat hari Isnin. Dan dia doa pada Allah, dia kata, ya Allah, janganlah kau ambil nyawa aku selain daripada hari ini. Hari itu adalah hari Isnin. Dan Allah telah makbulkan permintaan Abu Bakar. Dia meninggal dunia pada umurnya sama dengan Nabi, 63 tahun, dan jatuh juga sama pada hari Nabi wafat, pada hari Isnin. Bagaimana dia dengan Nabi hidup dalam keadaan sehidup, semati juga bersama-sama di dalam makamnya Nabi SAW, dan juga Abu Bakar di rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Itulah Abu Bakar yang kita boleh ambil sedikit daripada intipati kisah dia hidup 63 tahun untuk kita dapatkan apa sifat-sifat yang baik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Izmi Faris di atas penceritaan sirah pada hari ini. Sangat-sangat hebat, sangat-sangat mengagumkan ya. Sebenarnya kita ni berusahalah untuk mencontohi, kalau bukan apa orang kata, siapa lagi kalau bukan daripada Rasulullah SAW sendiri, dan juga sahabat-sahabat baginda. Dan saya pun nak jemputlah Ustaz Izmi, sebab kejap lagi saya nak infak duit saya untuk belanja. Boleh infak ke saya ke? Boleh. Alhamdulillah. Tapi Ustaz kata harta ke? Tak, Ustaz kata RM1 pun jadi. Boleh. Terima saya RM1 pun saya terima. Boleh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak, insya-Allah.